selesa kau tidur atas sofa ni? Selesa lah. Boleh buat katil queen kot. Ni kalau nak tidur ni memang puas. Sofa 4-seater boleh jadi katil queen. Aku yang tinggi 171 pun dia muat-muat tau kaki aku daripada hujung sampai ke hujung kalau beli yang 4-seater tau. Nanti kawan-kawan aku tanya sebab apa letak sofa dekat studio. Jawapan dia sebab ni lah. Sebab aku duduk tidur dekat dalam studio ni. Habis buat kerja, duduk atas sofa ni terus boleh tidur. Kalau nak duduk main game pun selesa juga. Nak tengok movie ke ramai-ramai kan. Boleh duduk 4 orang. Kalau korang beli yang 4-seater, dia ada yang 3-seater, dia ada yang 2-seater. Cuba tepi-tepi kiri kanan dia ni tak ada macam pemegang tak tangan lah. Sofa ni pun korang boleh set 3 kecedungan. Kalau nak yang sanak straight macam ni boleh. Nak bagi dia turun habis buat katil boleh. Half 45 darjah macam ni pun boleh juga tau. Ini kalau nak sanak dia relax macam ni pun boleh lah. Ingat best way sofa ni. Boleh jadi katil, boleh jadi sofa tau. Ada banyak lagi pilihan warna and pilihan berapa seater yang korang nak. So kalau korang nak tinggal sofa yang boleh tekan jadi katil macam ni juga, korang boleh tekan kat beg ni.